Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan tentang model 5 dimensi James A. Bank. Model James A. Bank mengandungi 5 dimensi utama iaitu pertama, penyatuan kandungan, kedua, proses pembinaan pengetahuan, ketiga, pedagogi equity iaitu kesaksamaan, keempat, memperkasakan budaya sekolah dan struktur sosial, dan kelima, pengurangan prejudis. Mari kita pergi kepada satu persatu dimensi yang terdapat di dalam model ini. Pertama, penyatuan kandungan iaitu mengintegrasikan pelbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan sesuatu konsep asas, generalisasi dan teori dalam satu-satu mata pelajaran. Contohnya, pihak berwajib meletakkan kepelbagaian budaya seperti perbezaan kaum, bahasa, agama dan sebagainya dalam satu kandungan yang sama dalam satu-satu mata pelajaran. Kedua, proses pembinaan pengetahuan di mana menjalankan aktiviti pengajaran yang membantu pelajar untuk memahami, menyiasat dan menentukan implikasi budaya ke dalam sesebuah mata pelajaran. Contohnya, guru mengadakan sesi pembelajaran secara berkumpulan yang melibatkan semua pelajar yang berbeza budaya, agama dan sebagainya. Hal ini membolehkan para pelajar mengenali antara satu sama lain dan dapat berinteraksi dengan lebih mendalam. Yang ketiga, pedagogi equity iaitu kesaksamaan di mana pedagogi ini sangat penting dalam pendidikan multibudaya. Hal ini apabila pelajar dapat melahirkan sikap perkauman yang positif dan demokratik. Selain itu dapat membantu pelajar memahami bagaimana identiti etnik dipengaruhi oleh konteks persekolahan, sikap dan kepercayaan kumpulan sosial yang dominan. Keempat, memperkasakan budaya sekolah dan struktur sosial di mana penyusunan semula budaya dan organisasi sekolah supaya pelajar berbeza kaum, etnik, sosioekonomi dan bahasa mempunyai kesaksamaan. Contohnya, seorang guru perlu melatih pelajar yang berbeza budaya, bahasa, bangsa, kaum dan sebagainya dalam satu kelompok yang sama seperti menyertai pelbagai aktiviti dalam kegiatan sukan, berinteraksi dengan seluruh staf dan pelajar yang berbeza etnik. Dan yang terakhir, pengurangan prejudis di mana mengenal pasti kriteria dan ciri-ciri budaya pelajar khususnya dari segi perbezaan kaum, budaya, sosioekonomi dan bahasa. Selain itu, ianya menentukan kaedah pengajaran sesuai untuk mereka. Hal ini mampu mengurangkan perasaan prejudis mereka terhadap budaya kaum yang lain. Sekarang, mari kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh guru-guru untuk mencapai dimensi kepelbagaian budaya James A. Bank. Yang pertama, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, budaya dan agama pelajar. Di mana guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai semua dan tidak menyentuh aktiviti sensitiviti sesuatu golongan masyarakat. Pada masa yang sama, dapat memudahkan pelajar faham mengenai topik yang dibincangkan. Kedua, menyediakan persekitaran sekolah yang prihatin kepada pelajar, iaitu persekitaran yang bersih, selesa dan dilengkapi kemudahan yang boleh digunakan oleh semua pelajar termasuklah pelajar berkeperluan khas. Sebagai contoh, terdapat kemudahan tandas yang selesa bagi pelajar berkeperluan khas, tempat solat bagi pelajar beragama Islam. Ketiga, guru perlu wujudkan pergaulan bebas antara pelajar tanpa sekatan budaya dan masyarakat di mana guru perlu menggalakkan pelajar daripada pelbagai latar belakang masyarakat, sosial, ekonomi, tahap kognitif dan keupayaan untuk saling bergaul dan bertegur sapa. Sebagai contoh, guru kelas boleh membuat susunan meja pelajar dalam kelas yang terdiri daripada mereka yang pelbagai latar belakang kerana untuk menggalakkan interaksi sosial. Dan yang terakhir, guru boleh mempamerkan sikap positif terhadap kepelbagaian budaya. Contohnya, kemahiran hubungan interpersonal dengan murid pelbagai budaya seperti mempunyai hubungan guru-murid yang positif, bergaul dengan murid pelbagai budaya dan sentiasa meraihkan pelbagai budaya semasa pengajaran dan pembelajaran. Diharap pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Sekian, terima kasih.